Okey, sekarang cikgu tunjukkan tentang kacukan monohibrid. Okey, yang Gregor Mendel tu jalankan eksperimen mengkaji tumbuhan yang berbaka tulen tinggi dengan tumbuhan yang berbaka tulen kerdil. Okey. Caranya ialah yang pertama kita tuliskan dia punya fenotip induk. Okay, fenotip induk satunya tinggi, okay, versus kerdil. Tinggi versus kerdil. Okay, second genotip induk. So genotip ni refer kepada jenis gen, maklumat genetik dia, maka kita kena tulis sama ada dalam huruf besar atau kecil. Tapi manakala dia baka tulen, maka dia kita tuliskannya sebagai T besar, T besar. Dan kerdil ialah baka tulen bagi jenis subresesif T kecil, T kecil. Okay. Seterusnya apa yang berlaku selepas ini akan berlakunya meiosis, di mana dia akan pecah kepada gamit-gamit. So yang ini ialah proses meiosis. Okay. So gamit akan dipecahkan. So satu T kecil, satu T besar dan satu T besar. Yang ni T kecil, T kecil. Okay. Yang ni apa nama dia? Gamit. Right. Selepas itu, proses seterusnya akan berlaku di mana dia akan menjalani proses persenyawaan. So, cikgu bahagikan tengah begini untuk mengelakkan kita keliru. Okay. So, yang ni ialah induk pertama. Ini adalah induk yang kedua. Right, so gamit daripada induk pertama, gamit daripada induk kedua. Right, so caranya ialah first dengan yang first dulu. Okay, so kita dapat T besar, T kecil. Okay, first dengan yang second pula, kita dapat T besar, T kecil. Right, kemudian kita ambil yang ini pula, okay, yang second ni. Okay, yang ini dengan yang ini, T besar, T kecil. Okay. Yang second dengan yang second pula, T besar, T kecil. Nampak tak kat sini? Semua kita dapat T besar, T kecil. So, yang ni apa? Yang ni ialah generasi yang pertama, F1. So yang ini ialah genotip F1. Genotip F1. Okay. Kemudian kita tuliskan fenotip F1. Kita tengok. Fenotip ni ialah dia punya physical appearance dia. So yang ni ada satu huruf besar, satu huruf besar, satu huruf besar, satu huruf besar. Maksud kata dia masih lagi dominan. So yang ini ialah tinggi. Ini pun tinggi. Ini pun tinggi. Dan ini pun tinggi. Okay. Apa yang kita dapat? Semua tinggi. So, kalau lah dia minta, okay, kalau dia minta nisbah, okay, nisbah genotip F1. Apa kita nak tulis? Okay, nisbah genotip, kita tengok pada genotip. So, kita dapat kat sini, 1, 2, 3, 4. 4 T besar, T kecil. Okay, kalau dia minta nisbah fenotip F1, okay, kita lihat bahagian sini pula. Okay, dia dapat apa? Tinggi, 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 tinggi. Berapa tinggi? 4 tinggi. 4 tinggi. Okay, so yang dua ni tak ada diterangkan dalam buku teks awak. Sekiranya soalan minta, begini caranya. Okay, kita sambung semula. Tadinya ialah kacukan monohibrid 1. Okay, sekarang ni Gregor Mendel dia tak puas hati. So sekarang dia nak kacukkan tumbuhan yang di kalangan generasi F1 pula. Maksud kata kat sini dia ambil apa? Dia ambil contohnya yang ini kacuk dengan yang ini. Okay, so maksud kata T besar, T kecil dengan T besar, T kecil.
Okey, lepas ni kita tengok macam mana cara dia. Okey, kacukan monohibrid daripada first generation, generasi yang pertama. Okey, dia kacukan antara tinggi versus tinggi. Okey, fenotip induk macam biasa tulis semula tinggi versus tinggi. Okey, genotip induk T besar, T kecil. Sebab dia daripada generasi yang pertama tadi semuanya T besar, T kecil. So T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okay. Kemudian apa yang berlaku, step seterusnya sama juga macam yang first yang kita buat tadi, mekanisme yang pertama tadi. Okay. So dia akan undergo proses meiosis, di mana ada berlakunya pembahagian gamet. So yang ini satu gamet T besar, yang ini satu T kecil. Okay. Yang ini satu T besar, yang ini satu T kecil. Ya, ni apa tadi? Gamet. So, selepas itu berlakunya proses persenyawaan. Okay, macam biasa, kita divide dia supaya tidak keliru. Okay, persenyawaan. First gamet dengan first gamet. T besar, T besar. Okay. First dengan yang second pula. T besar, T kecil. Okay, so yang ni sudah complete. Okay. Second pula. Second dengan yang first. Okay, kalau dia ada huruf besar, kita dahulukan huruf besar. So, T besar, T kecil. T besar, T kecil. So, second dengan yang second pula. Okay, T kecil, T kecil. Nampak tak kita ada set yang berbeza kat sini? Ada satu T besar, T besar. Ada dua T besar, T kecil. Dan satu T kecil, T kecil. So, yang ni apa tadi? Yang ni ialah genotip F2. Okay, genotip F2. Tadi genotip F1. Sekarang ni dia kacukkan di antara F1, maka nanti hasil ialah genotip F2. So, kita lihat pula fenotip F2. So, T besar, yang ni refer kepada trait apa? Tinggi. Yang ni ada satu huruf besar kat sini. So, trait apa? Masih lagi tinggi sebab dia dominan. Yang ni pun sama. Tinggi. Yang ni T kecil. Yang ni ialah recessive. So, dia dah rendah. So, kita buat nisbah dia pula. So, nisbah genotip F2. Tengok kat mana? Tengok kat sini. So, kita ada satu T besar. Okay. Nisbah 2 T besar, T kecil. Nisbah 1 T kecil. Nampak kan? Alright, so kita lihat pula nisbah fenotip F2 pula. So, kita ada berapa tinggi? 1, 2, 3. So, 3 tinggi. Nisbah 1 rendah. Okay. Genotip, fenotip. Sekarang kita lihat pula kepada mekanisme penentuan jantina anak. Okay. Bagaimana setelah ibu mengandung anak dia tu, yang terhasil tu lelaki atau perempuan. So, kita lihat bagaimana siapa yang menentukan jantina anak dari segi sains. Alright. So, kita ada bapa versus ibu. Okay, bapa versus ibu. Right. So, genotip bapa, kita ambil dia punya karotip bagi bapa, iaitu dia lelaki kan. So, 44 tambah X, Y. Okay, manakala karotip bagi ibu, 44 tambah XX. Okay, kita bulatkan. So, proses yang sama berlaku, dia akan undergo proses meiosis. Di sini meiosis berlaku. So, pemisahan gamet, 22 tambah X. 22. Kita bagi 44 bahagi 2, 22. Kita ambil 1 tambah X. Satu lagi 22 tambah Y.
So yang ni apa ya? Yang ni ialah gamete So gamete bagi bapa ialah apa? Sperma. Si ibu pula sama juga pemisahan gamete dia. 44 tambah XX pisahkan jadi 22 tambah X. Yang ni pun 22 tambah X. Okay. So gamete bagi ibu apa? Ovum. Okay. Kemudian step yang berikutnya berlaku persenyawaan. Okay, berlaku persenyawaan di mana yang ini daripada bapa, yang ini daripada ibu. So kita lihat first gamete dengan first gamete. Okay, kita tambahkan balik semula. 22 tambah 22, 44. Letakkan tambah, okay, X. Yang pertama. Okay, so second, yang pertama dengan yang kedua pula. Okay, 22 tambah, 22 pula. 44 tambah 22 tambah 22 ada 44. Ini X, ini X. X. Okay. So yang seterusnya ini dengan yang ini pula. 44 tambah sini Y, sini X. Dahulukan X 44 tambah XY. Okay. Dan seterusnya ini dengan ini. 22 tambah 22, 44 tambah ni Y, sini X. XY. Okay. So yang ni ialah genotip anak. Okay. Fenotip anak pula. Okay. Nampak? Cikgu adjust sikit. Right. Fenotip anak 44 tambah XX. So dia lelaki ke perempuan? So yang ni ialah perempuan. 44 tambah XX, perempuan juga. 44 tambah XY, lelaki. Yang ini pun lelaki. Okay. So kalau dia minta nisbah genotip anak, kita bagilah. Okay, ada berapa kat sini nisbah genotip anak? Okay, nisbah genotip anak nisbah genotip anak. Apa tu? Ni sama. So 2 44 tambah X nisbah 2 44 tambah X Y. Okay. Nisbah fenotip pula. Okay, fenotip anak pula So kita dapat apa? Yang ni 2 perempuan nisbah 2 lelaki. Okay. So 2 perempuan, 2 lelaki. Kalau ditanya dalam bentuk peratus, okay. So of course setiap kali kelahiran mestilah 50% lelaki.